dia tidak terlepas daripada ujian Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya sama ada senang ataupun musibah, nikmat ataupun dalam bentuk ujian, semua itu adalah satu bentuk penilaian Allah. Hasil daripada nikmat, adakah kamu menjadi hamba Allah yang bersyukur? Daripada ujian, adakah kamu menjadi hamba Allah yang sabar dan redha dengan ujian Allah? Subhanallah, Allahu Akbar. Bila kita baca suatu teguran Allah di dalam Al-Quran, jangan kita nampak orang lain. Kita baca je astagfirullah, astagfirullah. Baca tentang neraka, bukan kita nampak orang lain dalam neraka, dia nampak kita. Bila baca syurga, insya-Allah bayang kita duduk dalam syurga. Sahabat Nabi SAW, bila Nabi menyampaikan ayat-ayat tentang neraka, mereka menangis sampai pengsan, kerana mereka membayangkan diri mereka dalam neraka, walaupun mereka itu dijamin oleh Rasulullah untuk ahli syurga. Dan bila mereka dengar tentang ayat-ayat syurga, mereka menangis juga, ketakutan, sebab mereka tidak membayangkan diri mereka di dalam syurga. Sebab itu bila kita hadir majlis ilmu kuliah, kita dengar apa-apa ustaz ke ustazah ke, kita terus melantun kepada diri kita, terus, ya Allah, bukannya nampak orang sebelah, bukannya nampak suami duduk rumah tunggu ni, nak catat jadi nak kabur ke dia. Banyak poin ni nak cakap ni. Rupanya saya nak sebut beberapa perkara muslimat sekalian. Disebut dalam kitab Hidayatus Salikin fi Maslakil Muttaqin, satu kitab yang masyhur, iaitu petunjuk jalan bagi jalan orang-orang yang bertakwa. Dia letak garis panduan majlis ilmu yang dinaikkan darjat sebagai taman syurga Allah. Antaranya adalah majlis itu menambahkan cintanya kepada Allah, mengurangkan cintanya kepada makhluk. Kedua, majlis itu menambahkan cintanya terhadap akhirat. Yang ketiga, majlis ilmu itu menambahkan kekurangan dirinya, melihat aib dirinya, dan menutup matanya daripada melihat aib orang lain. Tapi sekiranya kita hadir satu majlis ilmu ataupun baca ilmu, dengar ilmu, tapi kita balik daripada majlis ilmu, mata tu lebih nampak buruk orang, lebih dengar keburukan orang, berbanding menundukkan diri ke bumi, rasa macam balik tu rasa macam, ya Allah, banyaknya dosa aku, banyaknya nak kena beki, banyaknya lagi nak buat. Maka majlis ilmu yang kita hadir itu memberi kedudukan untuk kita sebagai taman syurga Allah di bumi. Taman syurga ni bukannya jolokan manusia. Nabi sebut, iza marartum bi riyadil jannah farta'u, apabila kamu lihat taman syurga Allah, maka singgah. Sahabat bertanya, fama riyadil jannah? Nabi jawab, hilaquz zikri, halaqah zikir. Kenapa Nabi jawab halaqah zikir? Pertemuan majlis zikir, nah, majlis ingat mengingati. Nah, majlis itu untuk kita ingat Allah, untuk sebut Allah. Tapi kalau kita hadir majlis ilmu untuk membangga-banggakan diri. Sebab itu kadang-kadang bila kita hadir satu majlis ilmu, kita balik tak rasa apa-apa. Sama ada majlis ilmu itu bermasalah, ataupun kita sendiri penuh dengan karak dosa, sampai ilmu yang disampaikan tak rasa di hati. Allahu Akbar, subhanallah.